Orang lelaki kena berjaga-jaga. Untuk Cik Apple kalau aku jadi tempat engkau semalam, ya betul, kau memang tak puas hati pasal dia dah masuk rumah tu seolah cuci kaki pakai barang-barang kau. Aku pun sebagai wanita, aku pun tak puas hati. Tapi kalau aku lah berada di tempat engkau, Berjaga-jaga weh. Pasal apa? Kadang-kadang kita bila tengok awak tu, aku pergi rumah tu, aku takkan kutip pinggan mangkuk cawan-cawan semua tu. Aku kutip, aku pecahkan dekat lantai. bila kita tak kenal, bila kita tengok dia macam, ui cantiknya, fucun gila. Weh, tengoklah tu. Menarik. Kau dia kata kenapa dan dia rekod aku, tak klasi ke? Tak satu Malaysia akan tengok, pergi mampus. Bila kita tengok depan-depan, memang macam bidadari turun daripada langit. Tapi tu lah. Cantik juga. Tapi bila buka mulut, Aku memang tidak akan kutip. Kalau akulah, aku tidak akan kutip pinggan mangkuk tu semua. Aku akan pecahkan dekat depan muka dia. aku rasa bersatulah. Ramai suami yang akan diam dan mengiyakan. Ya sayang. Ya yang. Baby. Ya okey. Okey. Aku pecahkan. Kau dah kenapa? Kau dah rembat laki orang. Pinggan mangkuk pun kau tak nak beli. Kau tak malu ke pakai bekas orang? Dan aku memang tidak akan ambil balik. Bagi aku benda tu jijik. Aku akan ambil, aku pecahkan. Pergi mampus dengan klasi ke apa. Memang mengundang kemarahan. Klasi tak klasi ya.